hampa yang mana hobi dia cuti-cuti tu selalu duk naik bukit, tapi duk panjat bukit guna kayu ni, hampa kena beli kita punya hiking stick dari Hutan King tau hampa. Jom Ali nak tunjuk dekat apa perbezaan hiking stick kita. Hiking stick yang first ni, dia sejenis yang adjustable tau. Hampa nak adjust dia punya ketinggian, hampa tengok je interaction dekat sini. Dia ada open dan ada close. So hampa tarik je bahagian bawah ni, adjust mengikut ketinggian yang hampa nak. Lepas tu hampa kunci. Okey, untuk hiking stick ni dia mudah adjust mengikut ketinggian yang hampa nak. Okey, untuk warna kita ada dua warna je tak. Kita ada warna hitam dan warna biru. Okey, untuk material kita pakai material aluminium alloy tak untuk hiking stick yang ni. Dan dia punya berat ia ada 31 gram sahaja korang. Ringan kan? So korang bolehlah bawa dia pergi travel ataupun ke mana-mana saja. Okey, kita move untuk hiking stick yang kedua pula. Yang ni kita punya hiking stick foldable tak korang. Kalau korang beli hiking stick kita yang ni, korang akan dapat sekali dengan dia punya bag. Jom Ali nak tunjuk cara penggunaan dia dekat korang. Kenapa? Kalau hampa beli hiking stick kita yang foldable ni, keistimewaan dia ialah dia boleh lipat tak korang. So korang boleh letak dia dalam bag, dalam rangka motor, korang boleh bawa dia pergi naik flight. Okey, jom Ali nak tunjuk dekat korang cara penggunaan kita punya foldable hiking stick ni. Okey, first korang buka dia punya tali ni, lepas tu korang buat macam ni. Nanti yang ni dan yang ni dia akan bercantum sendiri. Lepas tu korang just tarik pen ni, cantumkan dengan yang ni. Lepas tu hampa tarik sampai nampak button hidden. Kalau hampa nak adjust dia punya ketinggian dia, hampa just tarik sahaja yang ni, yang warna hitam ni. Lepas tu hampa tarik je ikut ketinggian yang hampa nak. Macam Ali akan buat dia sampai 110 cm tau. Lepas tu hampa kunci dia macam ni. Lepas tu hampa dah boleh guna. Untuk warna kita ada 4 jenis warna tau. Untuk hiking stick yang ni kita ada warna biru, kita ada warna hitam, kita ada warna merah dan warna ungu. So hampa berminat yang mana? Yang nombor 1 tadi ataupun yang nombor 2? Kalau hampa berminat, hampa boleh tekan dekat bell kuning kat bawah sekarang tau. Okay, bye bye hampa. See you hampa dekat next video dia.